Okey, ada satu perubahan besar yang bakal berlaku dalam sistem pendidikan anak-anak kita. Namanya Kurikulum Persekolahan 2027. Apa benda ni sebenarnya? Jom, hari ni kita kupas sama-sama. Kita bongkar apa yang paling penting untuk kita semua faham tentang hala tuju pendidikan negara kita. Tapi kan sebelum kita cerita pasal masa depan, kita kena jujur dengan diri sendiri dulu. Kita kena tanya, di manakah kita sekarang? Dan soalan ni bukan pasal lokasi ya, tapi lebih kepada kat mana sebenarnya kedudukan kita sekarang ni. Cukup bersediakah sistem pendidikan kita untuk siapkan anak-anak untuk dunia yang akan datang? Sebabnya, kita sekarang hidup dalam zaman yang orang panggil pasca normal. Maksudnya apa? Bayangkanlah, dunia ni dah tak macam dulu. Peraturan sentiasa berubah, kerja yang ada hari ini, esok lusa mungkin dah tak relevan. Jadi, dalam keadaan macam ni, cara kita ajar anak-anak pun, logiknya, tak boleh sama macam dulu lagi kan? Kita kena lahirkan satu generasi yang betul-betul kalis masa hadapan, siap sedia untuk hadapi dunia yang kita sendiri pun tak boleh nak jangka. Jadi, itulah dia kuncinya. Bila dunia berubah, pendidikan pun kena ikut sama berubah. Simple je. Kalau tak, kita akan ketinggalan. Jadi, apa matlamat utama kita sebenarnya? Ini yang penting. Kita bukan nak kejar A semata-mata lagi dah. Matlamatnya lebih besar. Kita nak lahirkan generasi yang satu, kompeten, maksudnya boleh buat kerja. Dua, berdaya tahan, kalau jatuh, boleh bangun balik. Dan tiga, jati diri yang kuat. Bangga jadi anak Malaysia. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan? Kenapa nak kena tukar sekarang? Apa yang urgent sangat sampai kena buat rombakan besar macam ni? Jom kita tengok apa puncanya. Perubahan ni bukan datang dari langit dia. Ia dibuat berdasarkan beberapa faktor penting. Pertama sekali, ia datang daripada maklum balas orang ramai, macam kita semua. Lepas tu, ia kena selari dengan dasar-dasar negara. Ketiga, kita nak pastikan anak-anak kita boleh bersaing di peringkat antarabangsa. Dan akhir sekali, ia selari dengan matlawat global untuk pembangunan yang mampan. Jadi, ia satu keputusan yang difikirkan masak-masak. Tadi kita sebut pasal maklum balas orang ramai kan? Ini bukan cakap kosong. Tengok nombor ni. 61,084. Lebih 61,000 respons yang diterima. Banyak kan? Ini menunjukkan betapa ramainya ibu bapa dan guru di luar sana yang betul-betul ambil berat pasal pendidikan anak-anak kita. Dan siapa agaknya yang bagi maklum balas sebanyak tu? Nah, tengok ni. Hampir separuh adalah ibu bapa dan penjaga. Dan lagi separuh, para pendidik, cikgu-cikgu kita. Maksudnya, suara-suara ni datang terus dari mereka yang berada di barisan hadapan. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jadi, daripada puluhan ribu suara tu, apa yang mereka harapkan? Rata-ratanya, isunya dah bukan pasal akademik semata-mata. Orang ramai nak pendidikan yang boleh eratkan perpaduan, yang ambil berat pasal kesihatan mental dan emosi anak-anak, yang sedar setiap murid tu lain-lain, tak boleh pukul rata semua sama. Ini harapan kita. Okey, kita dah faham masalahnya, kita dah dengar apa yang orang ramai nak, jadi inilah dia jawapannya. Kurikulum 2027. Jom kita bedah siasat apa yang ada kat dalam. Perubahan paling besar sebenarnya adalah dari segi cara kita berfikir. Dulu, kurikulum kita lebih kepada berasaskan standard. Senang cerita, ia macam satu senarai checklist. Benda yang pelajar kena tahu, kena hafal. Tapi sekarang, kita bergerak ke arah berorientasikan kompetensi. Fokusnya bukan lagi pada apa yang kau tahu, tapi apa yang kau boleh buat dengan ilmu yang kau ada. Nampak bezanya kan? Tapi, ini yang menarik. Kita tak buang terus yang lama tu. Kurikulum 2027 ni sebenarnya menggabungkan kedua-dua pendekatan. Macam ambil yang terbaik dari kedua-dua dunia. Fakta dan pengetahuan asas tu masih penting, tapi pada masa yang sama, kita nak pastikan anak-anak kita pandai guna ilmu tu dalam dunia sebenar. Okey, kerangka ni mungkin nampak macam pening sikit, tapi jangan risau. Asasnya mudah je. Bayangkan macam ni. Matlamat paling atas sekali, nak lahirkan insan sejahtera. Maksudnya, insan yang seimbang dari semua segi. Untuk sampai ke sana, ada 3 tiang utama. Kandungan, apa yang diajar. Pedagogi, macam mana nak ajar. Dan pentaksiran, macam mana kita nilai. Dan semua ni disokong oleh nilai-nilai dan kemahiran penting zaman sekarang. Antara benda baru yang paling utama ialah pembentukan karakter. Ingat tak tadi yang orang ramai minta fokus pada emosi dan kesihatan mental? Inilah jawapannya. Akan ada slot masa khas dalam jadual waktu dari prasekolah sampailah sekolah menengah khas untuk pembelajaran sosio-emosi. Benda ni akan diajar secara formal. Pendekatan baru yang kedua pula, kita kembali kepada asas. Penekanan yang lebih kuat kepada literasi dan numerasi. Maksudnya, kita nak pastikan anak-anak kita betul-betul kuasai 3M, membaca, menulis dan mengira dari awal lagi.
Logiknya mudah je. Kalau asas ni tak kukuh, macam mana nak belajar subjek yang lebih susah nanti kan? Dan paling penting, akan ada bantuan awal untuk sesiapa yang perlukan, jadi tak ada yang tertinggal. Okey, sekarang jom kita tengok gambaran yang lebih besar. Macam mana agaknya perjalanan seorang pelajar di bawah kurikulum baru ni dari dia mula-mula masuk sekolah sampailah habis nanti. Perjalanan dia nampak sangat tersusun. Mula-mula di prasekolah fokusnya lebih kepada kemahiran bersosial dan berkomunikasi. Bila masuk sekolah rendah, tumpuan utama adalah untuk kukuhkan asas 3M tadi. Dah naik sekolah menengah rendah, mereka mula belajar untuk guna ilmu yang ada. Dan di peringkat menengah atas, barulah mereka didorong untuk jadi lebih inovatif dan mula fikir pasal pengkhususan. Dan perasan tak? Elemen pembentukan karakter tu ada di setiap peringkat. Tak pernah hilang. Baik. Idea dah ada, kerangka pun dah nampak. Persoalannya sekarang, macam mana pelan pelaksanaannya? Bila semua ni akan jadi realiti? Pelaksanaan ni akan dibuat ikut fasa, bukan serentak. Pada tahun 2025, ia lebih kepada fasa penyebaran maklumat dan persediaan untuk semua. Kemudian, tahun 2026, ia akan mula di peringkat prasekolah. Dan kemuncaknya, pada tahun 2027, kurikulum baru ni akan diguna pakai untuk murid-murid tahun 1 dan tingkatan 1. Dan yang paling penting, perbincangan ni masih belum tamat. Kerangka ni akan dibawa ke seluruh negara melalui jeraiwara dan sesi libat urus. Jadi, proses untuk beri maklum balas tu masih terbuka. Ia bukan satu proses yang sahala. Semuanya berbalik kepada pepatah lama ni yang sangat-sangat benar. Perlu satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Maksudnya, kejayaan kurikulum baru ni bukan terletak atas bahu kementerian atau cikgu-cikgu sahaja. Ia kerja kita semua. Guru, ibu bapa, malah seluruh masyarakat. Jadi, inilah dia kerangkanya. Pelan di atas kertas dan nampak cukup mantap. Tapi, soalan terakhir dan yang paling penting untuk kita semua renungkan ialah bagaimana kita semua, saya dan anda, akan bekerja sama untuk menghidupkan kerangka ni. Macam mana kita nak pastikan ia bukan sekadar dokumen, tapi satu realiti yang akan membentuk masa depan anak-anak kita? Fikir-fikirkanlah.